Okey, bagaimana persiapan mental pasukan untuk perlawanan wajib menang ini, terutamanya selepas aksi sengit menentang Selangor dalam saingan Liga Super baru-baru ini? Saya rasa tim ada dalam satu momen yang bagus. Kita setiap game boleh nampak improvement dan ya saya rasa boleh nampak beza dengan sekarang dan awal musim ini. Okey, sejauh mana anda berasa yakin dan bersedia dengan perancangan taktikal yang telah disusun oleh jurulatih? Kita dah semua lagi selesa dengan dia punya taktik dan ya tapi masih ada banyak lagi yang kita kena perbaiki. Uh, Adakah mana-mana pemain Penang FC yang anda dan rakan sepasukan perlu beri perhatian khusus? Ahmad Haziq Kutih, dia kawan baik saya lah dari dulu, so saya tak sabar main lawan dia dan saya tahu dia punya kualiti dan apa yang dia boleh bawa kepada, so ya, Haziq Kutih. Alright. Okay, anda baru-baru ini menjaringkan gol menentang Selangor dalam aksi Liga Super. Adakah jaringan itu memberikan keyakinan tambahan menjelang perlawanan kali ini dan ada strategi peribadi sendiri? Saya tak kisah siapa-siapa skor, yang penting tim menang. So minggu game ni yang akan datang, saya tak ada fokus sangat pasal saya skor ke player lain skor, cuma nak tim menang. Alright. So sebagai pemain muda, adakah anda merasakan tekanan tambahan untuk tampil cemerlang dalam perlawanan penting seperti ini? Tak ada, saya just take each game as it comes dan saya nak improve dalam setiap game and hope the team wins. Okay, last pesanan untuk penyokong-penyokong Sabah FC untuk datang ke Stadium Likas. Jom beramai-ramai datang stadium. Kita semua ada rasa korang semua punya support kat stadium dan saya harap next game ramai lagi akan datang.